Ini adalah sebab mengapa terjadinya konflik di Sudan. Segalanya bermula sejak tahun 1989 apabila Omar al-Bashir mula memegang tampuk pemerintahan negara Sudan. Selama 3 dekad beliau berkuasa, ada satu wilayah yang tak pernah benar-benar dapat ditundukkan, iaitu Darfur. Perang di Darfur meletus kerana tekanan kaum, pertikaian tanah dan krisis air yang berpanjangan. Untuk menghentikan perang itu, Omar al-Bashir menggunakan kekerasan kerana beliau melihat semua ini sebagai ancaman terhadap pemerintahan beliau. Ketika kebanyakan orang di Darfur bukanlah dari kalangan orang Arab, Omar al-Bashir mula merekrut kumpulan orang Arab di sana untuk berperang bagi pihaknya. Kumpulan ini dikenali sebagai Janjaweed. Dari sinilah muncul pasukan yang kemudian dikenali sebagai RSF. RSF melakukan apa saja untuk memastikan Darfur kekal di bawah kawalan kerajaan. Bahan pula wilayah itu kaya dengan lombok emas. Selepas berjaya menawan kawasan tersebut, RSF diberi hak untuk mengurus dan menjual emas itu sendiri, termasuk kepada negara-negara luar. Apabila RSF semakin berpengaruh, mereka bergabung dengan tentera Sudan untuk menjatuhkan Omar al-Bashir pada tahun 2019. Ramai daripada rakyat Sudan ketika itu percaya bahawa segala penderitaan mereka sudah berakhir. Namun mereka tidak tahu zaman paling gelap dalam sejarah Sudan baru saja bermula. Selepas Omar al-Bashir tumbang, dua kuasa utama iaitu tentera Sudan dan RSF mula bertelagak. Ketegangan memuncak apabila Jeneral Al-Burhan, ketua tentera Sudan, menuntut agar RSF diserap masuk ke dalam tentera rasmi. Namun RSF menolak kerana mereka melihatnya sebagai cubaan untuk melemahkan pengaruh mereka. Dan akhirnya pada April 2023, perang saudara terbesar tercetus di Sudan. Lebih menakutkan, perang ini masih berlarutan hingga kini dan kesan kemusnahannya seperti apa yang anda lihat. Persoalannya, bagaimanakah konflik ini boleh berakhir dan apakah yang kita boleh lakukan untuk membantu mereka? Komen pendapat anda di bawah.